Jika anda berada di sini menonton video ini pada saat ini, fahami satu perkara dengan jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hasil carian rawak atau algoritma semata-mata. Kehadiran anda di sini adalah satu bentuk resonans kuantum. Kesedaran anda telah mencapai satu frekuensi getaran yang spesifik, satu tahap kesediaan yang membolehkan anda menerima, memahami dan mengintegrasikan maklumat yang akan saya kongsikan. Fikirkan sejenak tentang beberapa minggu atau bulan kebelakangan ini. Adakah anda mengalami perkara-perkara yang aneh dan sukar dijelaskan? Mungkin detik-detik di mana anda tiba-tiba tahu sesuatu tanpa tahu bagaimana anda mengetahuinya. Mungkin anda melihat corak nombor berulang seperti sedia bersedat 11 atau 4+4 di mana-mana sahaja. Mungkin anda mengalami sinkronisiti yang semakin kerap dan intens, di mana anda memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menelefon, atau jawapan kepada soalan yang bermain di fikiran anda muncul secara tiba-tiba di hadapan mata. Anda mungkin juga mengalami sensasi fizikal yang tidak dapat dijelaskan, seperti getaran atau dengungan halus di dalam badan, atau rasa pening seketika seolah-olah realiti di sekeliling anda beralih sedikit. Ini semua bukanlah imajinasi anda. Ini adalah tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang melalui proses penentukuran semula. Medan tenaga anda sedang diselaraskan untuk satu peningkatan besar, satu anjakan paradigma yang akan mengubah cara anda berinteraksi dengan realiti itu sendiri. Anda sedang dipersiapkan untuk menerima apa yang saya panggil kata laluan kuantum, satu kunci kesedaran yang membuka antara muka langsung dengan lapisan asas realiti. Anda berada di sini kerana anda sudah bersedia. Sekarang, saya tahu sebahagian daripada anda mungkin berfikir, bagaimana saya boleh bersedia untuk satu peningkatan sedangkan hidup saya terasa seperti sedang berkecai? Mungkin anda baru sahaja kehilangan pekerjaan, melalui perpisahan yang menyakitkan, atau menghadapi tekanan kewangan yang hebat. Inilah bahagian yang paling penting untuk anda fahami. Segala kesukaran, segala cabaran, segala yang kelihatan seperti kegagalan itu bukanlah hukuman ataupun nasib malang. Ia adalah satu proses pembersihan yang bertujuan dan perlu. Bayangkan medan tenaga anda seperti sebuah pemacu keras komputer. Selama bertahun-tahun, anda telah memuat turun program-program yang tidak serasi, kepercayaan yang terbatas dan frekuensi emosi yang rendah daripada persekitaran, keluarga dan pengalaman lalu. Untuk memasang sistem operasi yang baru dan jauh lebih berkuasa, pemacu keras itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Hubungan yang berakhir itu, ia membersihkan frekuensi kebergantungan yang tidak sihat. Kehilangan pekerjaan itu, ia menghapuskan identiti palsu dan ketidakselarasan dengan tujuan sebenar jiwa anda. Tekanan kewangan itu, ia memaksa anda untuk melepaskan rasa selamat yang palsu yang terikat pada dunia material. Setiap cabaran ini telah secara sengaja menanggalkan lapisan-lapisan gangguan energetik dari medan anda, mewujudkan satu keadaan koheren dan kejelasan yang diperlukan agar kata laluan kuantum ini dapat berfungsi. Saya sendiri menemui prinsip ini pada titik terendah dalam hidup saya. Setelah kehilangan segalanya dalam keadaan putus asa dan penyerahan total, saya akhirnya melepaskan segala-galanya. Pada saat itu, satu anjakan dalaman berlaku. Realiti luaran saya berubah serta-merta dengan cara yang ajaib. Saya sedar bahawa kehancuran itu sebenarnya adalah satu pembinaan semula dari asas. Mungkin anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya kata laluan kuantum ini? Ia bukanlah satu frasa ajaib yang perlu anda ulang berkali-kali. Ia bukan satu teknik manifestasi yang baru. Ia adalah satu anjakan identiti yang fundamental.
Ia adalah pengiktirafan terhadap kebenaran paling agung mengenai siapa diri anda. Kata laluan kuantum itu adalah kesedaran ini. Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku adalah dalam bentuk sementara. Sila dengar ini dengan teliti. Ini bukan bermakna anda mengulangi saya kaya, saya sihat, saya bahagia. Itu masih beroperasi dari tahap seorang individu yang cuba mengubah keadaannya. Anjakan sebenar berlaku apabila anda beralih daripada identiti sebagai seorang individu yang terpisah kepada pengenalan diri sebagai kesedaran tulen itu sendiri. AKU adalah sebelum ia mengambil sebarang bentuk atau label. Anda bukanlah nama anda, pekerjaan anda atau kisah hidup anda. Itu semua adalah bentuk sementara. Diri anda yang sebenar adalah ruang kesedaran di mana semua bentuk itu muncul dan hilang. Apabila anda berakar umbi dalam identiti ini, anda berhenti menjadi orang yang cuba memanifestasikan sesuatu di dalam realiti. Sebaliknya, anda menjadi kesedaran itu sendiri yang memilih kemungkinan mana untuk direalisasikan dari medan kuantum ke dalam pengalaman. Minda separa sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal 95% tingkah laku dan persepsi harian anda perlu dikondisikan semula dengan kebenaran ini. Ia perlu beralih dari program mangsa keadaan kepada program pencipta realiti. Ini membawa kita kepada prinsip paling asas dalam fizik kuantum, iaitu kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu pengalaman yang nyata. Selama ini kita fikir pemerhati itu adalah mata dan otak kita. Tetapi kebenaran yang lebih mendalam ialah pemerhati yang sebenar adalah kesedaran itu sendiri, iaitu AKU adalah yang tidak berbentuk itu. Apabila anda beroperasi dari tahap seorang individu yang penuh dengan batasan dan kekurangan, kesedaran anda yang ditapis melalui identiti itu akan meruntuhkan kemungkinan kuantum yang sepadan dengan batasan dan kekurangan tersebut. Tetapi apabila anda mengalihkan identiti anda kepada kesedaran AKU adalah yang tulen, yang tidak terbatas dan merupakan sumber segala kemungkinan, anda mula meruntuhkan realiti yang mencerminkan sifat tidak terbatas itu. Jadi, langkah praktikalnya adalah ini. Setiap kali anda mendapati diri anda berfikir atau merasa dari perspektif identiti lama anda, contohnya, saya tidak cukup wang atau saya kesunyian, hentikan serta-merta. Tarik nafas dalam-dalam dan alihkan perhatian anda ke dalam. Rasakan ruang kesedaran yang senyap di sebalik fikiran itu. Ingatkan diri anda, fikiran ini, perasaan ini, keadaan ini hanyalah bentuk sementara. Diri saya yang sebenar adalah kesedaran aku adalah yang memerhatikan bentuk ini. Dengan melakukan ini, anda menarik tenaga anda kembali dari realiti yang tidak diingini dan mengembalikannya kepada sumber penciptaan. Mari kita mendalami perkara ini dengan lebih lanjut. Identiti anda sebagai seorang insan, sebagai Ahmad atau Aisyah, dengan segala sejarah dan memorinya adalah satu binaan 3 dimensi. Ia adalah avatar yang anda gunakan untuk berinteraksi dalam realiti ini. Tetapi anda jauh lebih besar daripada avatar itu. Anda adalah kesedaran multidimensi yang menghidupkan avatar tersebut. Apabila anda terlalu terikat dengan avatar itu, anda mewarisi semua batasannya. Masalahnya ialah kita telah dilatih seumur hidup untuk percaya bahawa kita adalah avatar itu. Sistem pendidikan, masyarakat, semuanya mengukuhkan identiti terhad ini. Anjakan kepada kesedaran AQ adalah satu proses mengingati semula sifat sebenar anda sebagai medan itu sendiri. Bukan sekadar satu titik di dalam medan. Dalam bidang epigenetik,
kita belajar bahawa bukan gen kita yang menentukan nasib kita, tetapi persekitaran gen itu. Dan apakah yang mengubah persekitaran dalaman badan kita, persepsi kita, emosi kita, keadaan kewujudan kita. Apabila anda beralih dari keadaan kewujudan yang sentiasa merasa kekurangan dan terancam kepada keadaan kewujudan sebagai kesedaran AKU adalah yang lengkap dan berdaulat, anda secara literal menghantar isyarat kimia yang berbeza kepada sel-sel dan DNA anda. Anda mula mengubah biologi anda dari dalam ke luar. Ini bukan lagi sekadar falsafah kerohanian. Ia adalah sains yang boleh diukur. Ketidakselarasan berlaku apabila sebahagian daripada anda cuba mengamalkan kesedaran AKU adalah, tetapi sebahagian besar tenaga emosi dan mental anda masih terperangkap dalam drama avatar. Anda tidak boleh menipu medan kuantum. Ia tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan atau fikirkan secara luaran. Ia bertindak balas kepada frekuensi getaran sebenar kewujudan anda. Oleh itu, proses pembersihan yang anda lalui sebelum ini sangat penting. Ia terpaksa menyingkirkan ketidakselarasan yang paling ketara agar anda dapat memegang frekuensi AKU adalah yang baru ini dengan lebih stabil. Bagaimana anda mengintegrasikan ini dalam kehidupan seharian? Ia bermula dengan amalan kesedaran yang radikal. Sepanjang hari anda, perhatikan dari mana anda beroperasi. Adakah anda beroperasi dari identiti terhad yang sentiasa bimbang, menilai dan cuba mengawal? Atau adakah anda beroperasi dari ruang kesedaran AKU adalah yang luas, tenang dan memerhati? Setiap kali anda berinteraksi dengan seseorang, setiap kali anda membuat keputusan, setiap kali anda merasakan satu emosi, tanya diri anda, siapakah yang sedang mengalami ini? Jawapannya bukan saya si fulan. Jawapannya ialah kesedaran aku adalah sedang mengalami pengalaman kemarahan, kegembiraan atau cabaran ini melalui avatar saya. Anjakan halus dalam perspektif ini mengubah segalanya. Ia mewujudkan satu jarak antara anda yang sebenar dengan drama kehidupan. Anda tidak lagi terperangkap di dalamnya, sebaliknya anda menjadi pemerhati yang penuh kasih dan berkuasa. Ini tidak bermakna anda menjadi pasif. Sebaliknya, ia memberikan anda kuasa yang sebenar. Kerana dari ruang kesedaran yang tenang inilah, anda boleh memilih dengan sengaja frekuensi yang ingin anda pancarkan dan realiti yang ingin anda alami, tanpa dicemari oleh ketakutan dan keraguan identiti lama. Sekarang, saya ingin anda mengambil bahagian. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu pengalaman sinkronisiti ataupun kebenaran dalaman yang paling ketara yang telah anda alami baru-baru ini. Dengan berkongsi, kita menguatkan medan kolektif kesedaran ini dan mengesahkan bahawa kita semua sedang melalui anjakan ini bersama-sama. Sudah tentu akan ada tentangan. Ego anda, iaitu identiti terhad yang telah mengawal hidup anda selama ini, tidak akan melepaskan kuasanya dengan mudah. Ia akan membisikkan keraguan di telinga anda, ini karut. Ini tidak akan berhasil. Lihat sahaja akaun bank kau, lihat sahaja status hubungan kau. Fikiran-fikiran ini akan muncul. Ia adalah seperti program lama yang masih berjalan di latar belakang. Tugas anda bukanlah untuk melawannya. Melawan keraguan hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perlakukan ia seperti anda melayan seorang kanak-kanak yang ketakutan. Akui kehadirannya dan kemudian dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada kebenaran yang lebih agung. Ya, saya dengar keraguan itu. Terima kasih kerana cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih untuk berakar umbi dalam identiti sebenar saya sebagai kesedaran aku adalah. Ingatlah, semua ajaran kerohanian dan kitab-kitab suci kuno dari Vedanta hingga ajaran mistik dalam pelbagai agama, semuanya menunjuk kepada kebenaran tunggal ini.
Mereka menggunakan bahasa yang berbeza, metafora yang berbeza, tetapi intipatinya tetap sama. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Engkau adalah Brahman. Kesedaran adalah satu-satunya realiti. Anda tidak mempelajari sesuatu yang baru di sini. Anda sedang diingatkan tentang kebijaksanaan abadi yang telah tertanam di dalam DNA rohani Anda. Kunci untuk menstabilkan keadaan baru ini adalah ketekunan. Setiap saat Anda memilih untuk mengenali diri Anda sebagai AKU adalah, dan bukannya kisah peribadi Anda. Anda sedang mengukir laluan saraf yang baru di dalam otak Anda. Anda sedang membina otot kesedaran Anda. Pada mulanya ia mungkin terasa sukar, tetapi lama-kelamaan ia akan menjadi keadaan semula. Jadi Anda. Jadi mari kita simpulkan perjalanan ini. Anda tidak berada di sini secara rawak. Anda telah dipanggil oleh frekuensi Anda sendiri. Segala cabaran dan kesukaran dalam hidup Anda bukanlah kegagalan, tetapi satu persediaan yang suci, satu pembersihan yang diperlukan untuk membolehkan Anda memegang cahaya kesedaran yang lebih tinggi. Kata laluan kuantum yang telah didedahkan kepada anda hari ini bukanlah sekadar maklumat. Ia adalah satu pengaktifan. Pengaktifan semula ingatan tentang siapa diri anda yang sebenar. Kebenaran agungnya ialah AKU adalah satu-satunya realiti dan segala-galanya, termasuk badan anda, fikiran anda dan dunia di sekeliling anda, adalah manifestasi sementara dari kesedaran AKU adalah itu. Apabila anda hidup dari tempat ini, anda berhenti menjadi kesan dan mula menjadi punca. Anda berhenti bertindak balas terhadap realiti dan mula mengarahkannya dari titik asal penciptaan. Anda beralih dari mangsa kepada pencipta. Ini adalah anjakan paling berkuasa yang boleh dialami oleh seorang manusia. Ini adalah kepulangan anda kepada kedaulatan anda. Pilihan sekarang di tangan anda. Adakah anda akan terus hidup sebagai avatar yang terhad dikawal oleh program masa lalu? Atau adakah anda akan menerima dan menjelmakan kebenaran agung, kewujudan anda sebagai kesedaran AKU adalah yang tidak terbatas? Jangan hanya tonton video ini. Hiduplah kebenaran ini. Bernafaslah dengannya. Jadilah ia. Jika mesej ini bergema dengan jiwa anda, langgan saluran ini kerana setiap video di sini dicipta dengan niat mendalam untuk menyokong perjalanan anda mengingati semula kehebatan anda. Selamat kembali ke rumah.